Adakah aurat ringan dan aurat berat pada perempuan? Adakah perempuan wajib pakai stocking? Aurat pergelangan tangan itu macam mana? Aurat ringan ini aurat lengan, aurat betis, aurat lutut tu aurat ringan. Aurat berat tu kopek, big tu. Aurat berat. Faham tak lagi? Dubur, dua punggung itu aurat berat. Kalau selok nampak lengan tu aurat ringan dia panggil. Okey, tapi dia tetap aurat. Okey, cuma ulama saja buat pembahagian. Ni ringan, ini berat. Ni sebuah aib yang diterima oleh tuan punya badan. Macam kita puan bini kita. Kain tiup, kain dia angin tiup kain bini puan muslimat ni, dia duduk tepi jalan. Selok nampak keting. Dia banyak malu ke sedikit malu? Sikit je malu. Dengan selok nampak punggung pui, dua lalang dua akal. Faham lagi? Mana berat malunya? Tu panggil aurat tu berat. Faham lagi? Keaibang itu besar. Okey? Macam tu imam mayang, dua akal dua lalang. Faham lagi? Mari budaknya selok kain tu imam. Nampak peha sikit atas pada lutut. Aib tak? Aib tak? Aib ya? Tapi mana air dengan mari budak yang akak kain tak imam, dia ikat atas kepala. Yang dia nak tubik. Kotak-kotak yang geribut bawah. Hak mana berat? Dia sampai tubik kemaluan, tubik zakat, tu aurat berat. Dia panggil. Dah? Anak pun dia nano. Adakah perempuan wajib pakai stocking? Tak usah kata stocking. Tudung tak wajib pakai. Okey? Dan yang wajib benda tutup aurat. Ada beza tak tu? Wajib tutup aurat. Jadi kalau dia nak balik ke masa stocking. Stocking ni orang nak pakai atas muka, atas kaki lah. Okey? Kalau dia tak pakai stocking, dia pakai kain. Kemudian ada dah kasut dia. Dia berjalan tak nampak kaki. Sudah memadai. Tidak berdosa dah. Bila perempuan wajib pakai stocking, iaitu dia pakai pakaian kain atau seluar. Kemudian dia pakai selipar ataupun alas kaki. Dia duduk berdiri tu orang nampak dah keting dia. Maka wajib pakai stocking. Dia berjalan orang nampak dah tumit-tumit dia. Wajib pakai stocking. Tapi kalau dia berjalan tak nampak dah tumit kerana kasut dia tinggi. Nampak? Ataupun kain dia labuh. Atas luar dia labuh. Walau dia pakai selipar sekalipun, tapi dah kain belerek tanah, tak nampak kaki. Tidak wajib pakai stocking. Yang kata wajib pakai stocking ini, dia berdiri tu tak dah melompat lagi. Nampak dah keting. Wajib pakai stocking. Dosa tak pakai. Jelas tak lagi? Pergelangan tangan aurat perempuan tu macam mana? Maksudnya kat mana? Kita ni sendi ni. Sendi. Kat sendi ni. Ni kat sendi ni. Belah belakang, tapak tangan. Tidak dikira aurat. Belakang tangan, boleh orang laki-laki boleh buka, di khalayak ramai, tapak tangan pun boleh buka. Kacing kat ni. Kan dua pendapat dalam mazhab. Satu wajib tutup muka dan seluruh tangan. Pendapat kedua boleh buka tangan dan muka. Tak apa, dua-dua tu ulama mazhab belaka. Mazhab Syafi'i belaka, betul belaka. Faham tak lagi? Jadi tangan ni kat ni. Jadi ada setengah perempuan lain ni kat ni. Nampak? Dia kat ni tak boleh lah. Ni aurat. Okey? Biarlah kat ni. Buat kacing gitu. Bu getah, bu butang. Stapler tak apa. Ni gini. Banyak kat muslimat kita, dia naik motor laki, dia tak ada kereta, motosikal. Dia nak pergi dengar rusila, dia nak pergi dengar kat orang ngajar, contoh. Faham? Dia pun naik duduk belakang laki dia. Dah jubah pakai. Memang salak betis. Tak ada benda lik dalam. Betis tu beg sepek. Tok siok ikut kat belakang. Dia tengok betis dia. Free saja. Dah 8 kilo boleh tengok alugir lu balik jadi 16 kilo. Dah. Tak berapa comel dah. Dah.